Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sazwani binti Muhammad Gunadi. Saya adalah pelajar PDPP Pendidikan Jasmani. Hari ini saya akan membuat micro teaching bagi subjek pedagogi pendidikan. Okay, Assalamualaikum murid. Waalaikumsalam. Oi, cantik ni korang hari ni. Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Dah makan? Dah. Makan apa? Roti je. Nasi lemak. Roti nasi lemak. Tahu tak hari ni hari apa? Hari Selasa. Berapa hari bulan? 13 hari bulan 6. Pandai nak murid-murid cikgu. Okey, hari ni kita buat apa kat sini ni? Suka tak datang sini ni? Nak buat apa? Suka main. Okey, sebab itulah kita ada kat Pa? Dah, okey. Hari ni cikgu nak ajar awak. Sekejap. Kat depan cikgu ni ada kertas, ada gambar. Cuba teka apa binatang ini dan buat bunyi dia. Cikgu nak dengar. Tara. Katak. Katak. Okey, pandai. Katak. Okey. Katak ni dia apa? Maksudnya pergerakannya macam mana? Lompat. Lompat. Okey, semua tahulah katak pandai melompat. Awak pandai melompat tak? Okey, cuba tunjuk sikit macam cikgu nak tengok. Okey, boleh lah tu. Sebab hari ni cikgu nak ajar asas melompatan. Cara lompat dengan yang betul. Okey, seronok tak? Seronok. Okey, kalau nak lompat tapi kita kena apa dulu? Panaskan badan. Pandai kita panaskan badan dulu bagi otot-otot kita ready. Otot-otot kita sedia supaya kita tidak cedera dalam melakukan aktiviti pandai. Kena ingat apa-apa aktiviti padang kita buat bukan padang je. Aktiviti yang melibatkan pergerakan kita kena buat panaskan badan dululah supaya badan kita ni tidak terkejut, supaya kita tidak mengalami kecederaan. Okey, semua dah sihat, dah makan, lepas tu kita boleh kita round padang dulu boleh? 2 round. Okey, let's go. Jom. Ikut cikgu semua. Ayo let lo yang main. Satu lagi. Penat ke? Tak. Okey. Lari. Nak lagi ke? Okey. Pandai nak buat cikgu. Ambil tempat. Okey, jangan gaduh-gaduh Okey, penat tak berlari? Penat cikgu. Okey, dah berlari 2 pusing tu. Ambil nafas dulu, tarik nafas dulu. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik lagi. Hembus. Okey, dah berlari. Sebab kita nak belajar melompat. So, kita kena buatlah sikit senaman-senaman yang melibatkan lompatan. Contoh, lompat bintang. Okey, jom kita ikut cikgu lompat bintang. Cikgu ikut cikgu pusing sini. Cikgu pusing sini. Boleh? Boleh. Cikgu nak kira sampai 8. Kira sama-sama dengan cikgu. Boleh. Okey. Jom kita start. Depan dulu. 1, 2, 3. 1, 2. Kira sama-sama. 4, 5, 6, 7, 8. Pusing. 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penat cikgu. Seronok kan? Salah. Tak apa, salah tu kita belajar. Itulah adanya cikgu untuk mengajar kesalahan tu. Faham? Faham. Okey.
Hembus. Tarik lagi. Hembus. Okey. Nak lagi ke? Mana? Okey. Jom cikgu nak start mengajar dah ni. Okey. Okey. Okey, cuba tengok belakang kamu. Apa ada? Ada spoon. Color apa untuk awak? Hanan color apa tu pun awak? Putih. Amira? Biru. Ada Bia? Kuning. Kuning ke tu? Hijau. Betul ke kuning Hanan? Hijau lah dah biar. Ah. Okey, betul lah tu warna color hijau. Okey, apa tujuan koding yang cikgu letak ni? Tahu. Mana ni? Kenapa cikgu letak koding? Tak adalah, ni bukan hiasan. Ini sebagai penanda aras untuk cikgu ajar kamu cara nak melompat. Faham? Okey. Tengok cikgu dulu buat macam mana. Nanti korang kena buat macam tu. Murid-murid kena buat macam tu sebab nanti di hujung kelas cikgu akan test korang. Okey, boleh? Boleh. Siapa tak boleh buat di ujian cikgu nanti, potong markah. Okey. Satu masa. Dalam langkah ni, cikgu nak murid-murid buat melompat menggunakan satu kaki, sebelah kaki. Tengok cikgu buat kaki, menggunakan kaki yang dominan yang boleh korang lompat. Kaki yang tak dominan tu naik atas. Okey. Tengok cikgu buat 1, 2, 3, 4. Okey, dah sampai sini turun. Boleh? Boleh. Kita test dulu ke Hanan, boleh? Boleh. Cikgu nampak dia excited je nak buat. Kaki mana dominan? Kiri. Okey, kalau dominan kiri angkat. Kanan. Okey, jangan lupa kat sana sekali nanti. Okey. Cuba Hanan buat dulu, cikgu tengok. Yang lain tengok Hanan. Woi, lajunya. Okey, pandai. Wow. Okey, Amira pula. Okey, saya kanan cikgu. Okey, kanan Okey. 4. Okey, pandai Amira. Nak cerita. Sebab tu cikgu bawa. Kata. Okey, ada Bia. Saya mula cikgu. Ya, boleh. Nak bunyi kata Tak apalah kalau bagi bakat. Salah tu. Macam mana ni? Cikgu dah ajar dah tadi. Angkat kaki sebelah. Kaki dominan untuk melompat. Boleh ke? 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, next cikgu nak tengok serentak. Tadi dah seorang-seorang. Ni cikgu nak tengok serentak. Boleh ke? Boleh. Okey, cuba dengar whistle cikgu. Gerak sama-sama, okey boleh? Boleh. Satu kaki. Okey, pandai. Semua dah reti dah yang ni? Dah. Sebab pandai yang ni cikgu nak bagi yang susah sikit lah. Boleh? Boleh. Okey. Macam mana susah? Siapa reti? Siapa reti nak buat yang ni? Dua kaki. 2 kaki. Tak ada. Tengok cikgu buat dulu, boleh? Boleh. Kaki sama macam tadi. Macam cikgu cakap, dominan untuk melompat. Kaki sebelah lagi naik atas. So, cikgu guna kaki melompat ni kaki apa? Kanan. Okey, so tengok cikgu mendarat nanti kaki yang mana 1, 2, 3, 4. Nampak? Cikgu tukar kaki kiri. Cikgu nak korang twist macam tu, boleh? Boleh. Okey, kita mulakan dengan Hanan dulu. Tengok dulu. Amira dengan Adabia tengok Hanan buat dulu. Okey, Hanan, go. Okey, good. Pandai. Okey, next Amira. Okey, pandai Mira. Ni tak ada bunyi. Buat tengah kaki tak ada bunyi. Okey, next Adabia. Okey. Cikgu tak payah ajar lah. Semua dah pandai lah ni. Macam mana ni?
Macam mana ni? Okey. Saya lompat jauh. Maksudnya korang dah ada basic melompat tu. Itu yang bagusnya. Patut. Ha. Sebab tu dari kecil kita diajar melompat. Okey. Next kita seragamkan. Sama-sama buat. Dengar bising cikgu. Pandai lagi sekali boleh cikgu nak tengok. Cikgu tengok macam cantik pergerakan korang. Alamak. Satu je lagi last. Okey boleh. 1, 2. Okey, pandailah anak-anak muda cikgu. Cikgu sukalah. Alah. Okey, nanti kita sambung langkah kedua. Sekejap cikgu bagi korang take 5. Oh, ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aida Binti Harun, merupakan pelajar PDPP Pendidikan Jasmani. Hari ini, saya akan melakukan micro teaching bagi subjek pedagogi. Terima kasih. Okey, murid-murid, kamu semua dah cukup rehat ke? Nak buat aktiviti yang seterusnya tak? Nak. Okey, tadi cikgu tengok kamu dah mahir untuk aktiviti yang pertama. Okey, boleh cikgu tahu aktiviti yang pertama tu kamu lakukan macam mana? Cikgu nak salah seorang daripada kamu angkat tangan untuk ulang balik ya aktiviti pertama tadi. Anan, okey Anan, sila buat. Tadi kita buat lompat. Lompat sebelah kaki kan? Kaki. Letak. Okey. Okey, yang Hanan buat tu dah betul. Tapi cikgu nak betulkan balik supaya kamu boleh ingat, supaya boleh lakukan aktiviti yang kedua ni. Okey? Okey. Tengok cikgu Kanan, kiri. Okey. Okey. Sebab kamu dah pandai untuk aktiviti satu, jadi aktiviti yang kedua ni cikgu nak up sikit. Boleh? Boleh. Okey, kejap ya. Okey, untuk aktiviti yang kedua ni, cikgu nak kamu buat step yang sama. Melompat dengan sebelah kaki lagi kamu angkat. Okey, tengok cikgu buat dulu, okey? Okey, cikgu. Lompat, tukar kaki. Kat sini kamu kena mendarat. Dekat kon ni, pastikan kamu mendarat betul-betul kon ni. Okey, cikgu ulang lagi sekali Kamu tengok lagi. Pastikan kamu faham sebab nanti kamu yang kena buat. Okey. Okey, masa time mendarat tu kamu bend sikit. Ni, pakai. Buat. Okey, cikgu boleh. Kalau salah cikgu boleh betulkan. Tak apa, jangan takut. Okey. Betul, satu. Tukar kaki. Okey, cikgu nak tanya Kak Adabia, betul ke yang Mira buat tu? Salah cikgu. Salah dekat mana? Dekat nombor 3. Nombor 3. Tukar kaki. Okey, cikgu nak kamu tunjukkan yang betul. Boleh? Amira tengok ni. Okey. Oh, bagi tepukan guru dekat Adabia. Sebab dia buat betul. Okey, sekarang cikgu nak seorang-seorang buat. Okey. Sorang-sorang. Ha. Hanan dulu ya. Kita start dengan Hanan dulu. Wow. Okey, seterusnya Amira. Wow. Bagus. Amira, kamu nampaknya dah improve ya daripada yang tadi. Ya, bagus. Okey, seterusnya ada Bia. Wow. Okey, semua macam dah pandai ya. Semua macam dah pandai ya. So kamu dah faham dah teknik asas lompatan ni. Dah, cikgu. Kita kena lompat dengan kaki yang mana? Kaki yang dominan, cikgu. Ya, betul. Okey. Tadi dekat hujung tu kamu ada mendarat dengan dua kaki kan? Betul. Masa time mendarat tu kenapa kamu kena bengkokkan lutut kamu?
Saya tahu. Kalau kita straight, kita nanti boleh terjatuh. Kalau kita Okey. bend, kita stable. Betul. Beri tepukan gemuruh kat Hanan. Okey, tadi kamu dah buat aktiviti melompat yang ni kan? Ya. Okey, sekarang cikgu nak uji kamu. Cikgu nak tengok siapa yang mendarat tu dia paling jauh. Saya akan jadi paling jauh, cikgu. Ya ke? Saya wakil negeri untuk lompat jauh. Wah. So, saya meletakkan expectation yang tinggi untuk kamu, Hanan. Mana cikgu nak suruh saya pergi? Kamu lompat, cikgu ukur. Okey. Hanan, warna putih. Okey. Okey, yang ni untuk Hanan ya, ukur warna putih. Cikgu akan letakkan kod bila kamu mendarat kat ujung tu. Tapi kita akan tengok siapa yang paling jauh. Okey, cikgu. Ni untuk Amira warna biru. Okey, cikgu. Dan untuk Adabiyah warna hijau. Okey, kita mulakan dengan Hanan dulu sebab tadi dia cakap dia atlet lompat jauh kan. Okey, Hanan, sila mula. Okey, 1, 2, 3, mula. Hanan, silap tu. Ya, cikgu nak kamu lompat antara kon ni. Lepas tu kamu mendarat. Cikgu nak tengok kamu mendarat dekat mana yang paling jauh. Minta maaf, cikgu. Okey, memandangkan Hanan buat silap tadi, nampaknya cikgu kena recap balik supaya kamu boleh nampak macam mana nak lawan ni siapa yang paling jauh. Okey? Okey, cikgu tunjuk lagi sekali, okey? Kamu kena tengok, okey? Satu kaki, tukar kaki. Okey. So yang dekat mendarat ni cikgu akan ukur siapa yang paling jauh. Okey. Okey, Hanan. Ready? Ready? Betul? Betul. Okey. Okey, sini. Hanan punya kat sini. Okey, seterusnya cikgu nak tengok Mira. Seterusnya Mira. 1, 2. Tak boleh. Lebih kurang. Okey, seterusnya. Yang last sekali. Siapa? Ada Abia. Ya, mari kita tengok siapa yang menang. Ada biar. Go ada. Oh. Mari sini semua, mari sini. Saya tengok kau ni. Siapa yang menang? Amira. Okey, nombor 1 siapa? Hana. Hana nombor 1. Nombor 2? Amira. Dari yang terakhir? Ada. Ya. Tak apa, kamu kalah tapi kamu dah pandai menguasai teknik lompat. Yang tu yang cikgu nak tengok. Okey. Sebab kamu dah pandai ni, so next kita nak main mini game. Kamu nak main tak? Nah. Nak? Okey. Okey, jom kita ke mini game yang seterusnya. Okey, murid-murid. Okey. Dah ready ke nak main aktiviti mini game? Dah. Apa cikgu tak dengar? Dah. Okey. Nampak tak apa kat tangan cikgu ni? Belum. Belon. Okey, untuk mini game ni dinamakan Selamatkan Belon. Okey, so cikgu akan bagi belon ni seorang satu kat kamu. Okey. Nah. Okey. Cikgu nak kamu tiup belon tu. Okey, cikgu nak kamu tiup belon tu, okey? Tak besar sangat. Cikgu saya tak reti tiup belon. Tak ada tiup. Tak apa, bagi cikgu tiupkan. Okey, boleh. Wah. Okey, ni ada biar punya dah siap. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya cikgu nak kamu ikatkan belon ni dekat pergelangan kaki kamu yang dominan, okey? Okey, Yang cikgu. kaki yang kamu akan gunakan untuk melompat. Okey, nah, getah. So. Boleh tak ikat tu? Boleh cikgu. Ya ke boleh? Okey. Pusing 2 kali.
Okey, masukkan dekat kaki. Yang kaki kamu yang kamu nak guna untuk melompat, okey? Dan apa lagi nak pijak belon ni. Wah, betul lah Mira buat ni. Bagus, bagus. Nak lambat. Ana tengok macam Mira buat tu. Mira buat tu betul. Ada Mira pun betul. Okey. Saya nak secure cikgu. Wah, baguslah Ana ni. Dia sangat-sangat menjaga keselamatan. Wow. Dah tak boleh dah nak masuk. Okey. Pastikan belon ni ada dekat bahagian tepi ya. Menang aku. Ha. Okey, seterusnya kamu nampak kan? Belakang ni. Ini merupakan gelanggang. Jadi cikgu nak secara individu kamu lompat ke dalam gelanggang ni, tapi masa lompat tu kamu kena angkat sebelah kaki. Okey, dekat sini cikgu nak kamu pecahkan belon kawan kamu. So, siapa yang bertahan belon dia tak pecah tu, kira dia lah pemenang. Okey, kamu dah ready ke nak mula? Dah, okey. Cikgu tiup whistle ni. Kamu masuk gelanggang kaki. Maaf silap. Kamu masuk ke gelanggang ni dengan melompat belah kaki. So, kamu nak serang kawan kamu pun untuk pecah belon dia. Macam tu. Okey, kamu seranglah kawan kamu ni. Macam tu. Okey, kamu faham tak? Faham. Okey, kalau faham kita boleh mula sekarang. Okey, dengar cikgu tiup whistle, kamu boleh mula sekarang masuk, okey? Oh, belon tu terkena rumput. Dah pecah. Okey, dah biar. Kenapa ni? Alah. Kenapa? Kaki kanan ke kiri? Kaki yang belon tu, kaki kamu guna untuk nak melompat. Lompat. Okey, lompat. Belon siapa pecah, dia kalah. Hanan menang. Bagus. Adabiyah kenapa? Adabiyah kenapa? Kenapa? Saya takut belon. Oh, ya ke? Okey. Tak apa, kita dah settle lah. Belon awak pun dah pecah. Hana yang menang. Syak-syak Hanan je. Okey. Semua happy ke main game tadi? Happy. Okey. Tapi Adabiyah macam tak happy je kan? Sebab dia takut belon. Alah, cikgu tak tahu. Maaf Adabiyah. Happy aku belon saya pecah. Alah, itulah terkena rumput kan. Saya pun tak sangka rumput tu panjang sangat boleh pecahkan belon awak. Okey, sekarang kita dah sampai ke penghujungnya pengajaran kita ni. Memandangkan kamu, cikgu tengok macam dah penat tadi lompat-lompat kan. So kita nak lakukan aktiviti Penjujukan badan. Kenapa? Kenapa kena buat? Kita nak rehatkan balik otot kita. Okey, betul. Pandailah Mira ni. Tepuk tangan. Mira pandai. Cepat tu. Okey, ikut cikgu, okey? Okey. Kaki ke depan. Okey, kira sama-sama dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki. Kaki kiri ya. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, yang last ni cikgu nak kamu jerit kuat-kuat. Boleh. Masa hembus tu. Tarik nafas. 1, 2, 3, lepas. Okey. Tadi kamu dah tahu kan kamu belajar tentang apa kan? Siapa tahu? Cikgu nak kamu angkat tangan jawab. Saya. Okey, Hanan, apa? Belajar lompatan. Betul. Kita kena lompat dengan menggunakan kaki yang mana? Dominan. Betul. Okey, semasa kita nak mendarat tu, kenapa kita kena bengkokkan kita punya kaki?
Supaya stabil. Betul. Okey, cikgu tengok semua kamu dah faham teknik-teknik asas lompatan. So, sampai sini saja pengajaran cikgu untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey. Cikgu. Terima kasih semua. Sikit-sikit. Sama-sama cikgu. Okey.